Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Nur Kasih Kalisha binti Abdullah dan berusia 16 tahun. Saya merupakan anak didik dari SMK Cili Timur yang terletak di Pekan Pahang. Pada hari yang mulia ini, saya ingin mengulas sebuah buku yang telah memberikan inspirasi kepada saya. Buku ini berjudul Penulis Jalanan karya Temi Abdullah. Buku ini telah diterbitkan oleh Iman Publication pada tahun 2023 dan mempunyai 257 halaman. Ayo bersama saya kita mengamati dan mendalami cerita ini dengan lebih dekat lagi. Buku ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Iskandar yang berhasrat untuk menerbitkan karyanya di bawah syarikat penerbitan seorang penulis tempatan yang bernama Mirza Abuddin. Namun, harapannya untuk meminta bantuan Mirza Abuddin bagi menerbitkan karya sulungnya musnah apabila penulis yang dihormatinya itu telah menciplak idea penulisan Iskandar. Akibat kekecewaan, Iskandar terus melupakan impiannya untuk menulis, hanya menumpukan perhatiannya terhadap pengajian dalam bidang seni bina. Setelah berjaya menjadi seorang arkitek di luar negara, Iskandar kini mengambil keputusan besar untuk pulang ke tanah air demi kecintaan terhadap negaranya. Namun, perjalanan Iskandar tidaklah semudah yang disangka. Dia harus bermula semula dari kosong. Tidak mengaku kalah, Iskandar terus mencari jalan. Namun, satu demi satu masalah telah timbul sehingga menyebabkan dia terpaksa berhutang besar. Hidup Iskandar kini semakin tersepit. Pada pendapat saya, buku ini syarat dengan pengajaran dan inspirasi yang boleh kita terapkan dalam kehidupan seharian. Antara pengajaran yang terdapat dalam buku ini ialah kita tidak boleh sesekali berputus asa. Sebagai contoh, Iskandar tidak pernah berputus asa untuk mencari kerja walaupun hampir kesemua permohonannya ditolak. Selain itu, kita haruslah sentiasa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta walau di mana jua kita berada. Akhir sekali, yakinlah bahawa setiap usaha yang kita curahkan untuk mendapatkan sesuatu pasti akan ada hasilnya. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.